Assalamualaikum, salam Jumaat, salam dunia automotif. Ok, so depan aku hari ni ada satu unit yang penuh dengan jajan. Unit Mini Cooper JCW Convertible, ok, ataupun Cabriolet soft top. Ok, so untuk unit ini Japan spec tahun 2022. Kita nak jual pada harga 200 plus. Ok, so apa yang penuh dengan jajan, korang boleh tengok kereta dah siap buat, dah siap lowered. Ok, and then untuk bahagian interior, owner Japan dah convert seat kepada Recaro seat. Ok, original Japan Recaro seat. Alright, so untuk bahagian dashboard, dia datang sekali dengan Harman Kardon sound system. Steering pun owner dah tukar, datang sekali dengan HUD iDrive facelift. Ok, so untuk unit ni dia datang dengan mileage 38,835 km. Ok, so unit ni baru mendarat 2 hari yang lepas, baru keluar port. Ok, barang fresh, hot item, fully loaded dengan jajan. Ok, so untuk bahagian exhaust, dia dah convert kepada JCW exhaust. Ok, so untuk bahagian engine ada upgrade sikit. Ok, untuk bahagian engine ada upgrade. Jom aku bawa tunjuk. Ok, so untuk bahagian engine, owner Japan dah upgrade bahagian intake. Dia dah masuk Amset Performance. Ok, mini performance dia intake carbon fiber. Ok, so kalau korang berminat, kereta dapat cuci kaki, tinggal tekan naik genting. Ok, so kalau korang berminat, korang terus tekan link di bio ataupun WhatsApp aku di talian 0173670749. Ok, korang boleh WhatsApp, korang boleh call aku dengan segera. Sebab stok yang penuh dengan jajan ni hanya ada satu sahaja. Ok, so berminat, jangan lepaskan peluang. Booking sekarang, korang boleh datang test drive, dan kalau semua ok, kita terus set up kereta untuk deliver. Ok, untuk free gift yang menarik menanti anda. Kalau korang beli dengan aku, berbagai free gift menarik menanti. Alright, so jangan lepaskan peluang. Roger sekarang. Ok geng, Assalamualaikum